Selama ni you ada berapa boyfriend? Oh, banyak Yang tak betul tu semua eksperimen. Boleh terima tak jika pasangan awak masa dating you perlu 50 untuk expenses dating? Boleh? For me, kalau dah relationship memang kena 50-50 lah. Sebab kita belum ada apa-apa. I mean like bukan suami isteri lagi. So why not kita just spend untuk pasangan kita sendiri? Selama ni you ada berapa boyfriend? Oh, banyak 3-4 lah kalau yang betul-betul. Yang betul-betul 3-4. So yang tak betul? Eksperimen. Eksperimen. So biasa yang bayar semua ke atau you memang ada tanggung separuh? I memang tanggung dia. Yeah. Tapi you nampak cantik. Bila cinta kan buta. Kita bila dah sayang, kita sanggup spend untuk semua benda. Bestnya you punya boyfriend. Tapi dah break. Mungkin jika you tak bayar, tak break kot. Mungkin lah. I rasa dia kena belajar untuk jadi lelaki yang bertanggungjawab. Umur berapa tahun ni? 22. Sekarang masih ada boyfriend ke? Tak ada. Tak ada. Tapi cantik, lagi hot and sexy. Atau itu yang dah betul-betul eksperimen juga? Tak eksperimen tak ada. Apa-apa betul. Untuk you lah, sekarang you nak cari boyfriend, apa syarat yang penting untuk awak? Duit. Berapa sebulan gaji baru layak nak date dengan you? Tak kisah. 2K okey dah. Okay, sudah boleh tak? Okey lah. Dia punya gaji lagi rendah daripada awak, you ke? Boleh je. Wow. It's not a big problem pun. Apa minat dia? Boleh komen kat bawah.